Betul ke dah tak boleh guna surat beranak tulisan tangan? Memang tak boleh. Kalau dah rosak, pudar, susah nak baca atau hilang je. Okey, ini cara nak tukar baru. Sebelum tu, JPN sendiri dah bagi tahu yang semua versi surat beranak ni masih sah dari tahun 1955 hinggalah ke tahun 1997 untuk yang tulisan tangan. Cuba komen sikit, sijil anda versi yang mana? Okey, untuk tukar surat beranak lama ke baru, pertama sekali, pergi JPN terdekat, bawa surat beranak lama dan satu salinan IC. Cek betul-betul maklumat anda dekat sijil dummy. Bayar RM5 guna kad. Anda akan dapat sijil lahir baru dalam masa kurang 1 jam. Yang lama tu masih boleh simpan. Jap, nak tukar untuk pasangan pun boleh ke? Mestilah boleh. Bawa je sijil nikah ori dan salinan serta satu salinan IC wakil. Lepas tu bayar RM5 juga. Settle! Kalau takut terlupa semua step ni, share video ni siap-siap, okey? Ingat ya, jangan laminate sijil tu. Nanti jadi dokumen rosak. Just simpan elok-elok je dalam folder. If Central dah explain, jangan lupa follow.